Saya ambil contoh semiconductor. Dalam konteks Malaysia, kita nombor 3 dunia untuk semiconductor. Kita dapat nombor 3 dunia besar. Betul. Tapi market share yang Malaysia dapat ni hanya 3% lah daripada market global. Sebab sebenarnya teknologi semiconductor microchips ni ialah benda yang baru. Tapi bila ada plan yang jelas, hok duk push sangat-sangat TV. Bukan suruh pergi jadi pomen ke gapo. Ya, bukan jadi suruh jadi buruh kasar gitu. Bukan suruh jadi buruh kasar gitu. Tapi maksudnya jadi buruh kelas tinggi. Kelas tinggi. Sebab di kawasan serantau, buruh kelas rendah di Thailand collapse. Pertumbuhan GDP dia untuk tahun ni baru 2.1%. Indonesia memang kita nampak pertumbuhan GDP dia 5%. Tapi dalam masa yang sama, kita juga sedang melihat kiler-kiler daripada negara luar. Kereta Korea, Hyundai, Lexus tarik balik keluar daripada Indonesia dah. Sebab dua negara ni ialah dua negara yang hanya ada buruh kelas rendah. Kita nak ada buruh kelas tinggi. Kelas tinggi. Dan kalau kita kira dari sudut serantau, yang kita paling takut Vietnam. Sebab Vietnam catat pertumbuhan 7%. Satu ketika dulu Vietnam negara miskin. Melaratnya gapo. Vietnam dia ambil kaedah reformasi pentadbiran menyebabkan dia boost up. Pelabur luar ASEAN, dia tengok Vietnam dulu. Dia kiblat ke Vietnam dulu sebab Vietnam dia sanggup untuk nak push situ. Betul. Tak kata kita di Malaysia ni terlambat, ada juga proses kita terlambat tu. Tapi paling tidak kita masih lagi dalam kategori ada buruh kelas tinggi dan buruh kelas tinggi in the making. Dalam masa yang sama, manakah kiblat Kelantan untuk nak memastikan di Kelantan boleh ada buruh kelas tinggi? Betul. Kita tak boleh nak harapkan orang waku je. Betul. Kita tak boleh nak harapkan satu brand sahaja. Betul. Emas yang ada, yes, kontraknya siapa? 2030. Dalam masa kurang daripada 5 tahun ni, apa plan kajian negeri untuk transfer knowledge tu dalam masa yang sama kita boleh ada buruh kelas tinggi anak Kelantan, cari emas di Kelantan. Betul. Dan benda tu akan tambah permedaraan negeri. Negeri sendiri, betul.